Dalam kisah sebelum ni, kita dah lalui 25 jam dekat dalam bas angkara tanah runtuh. Kalau ada yang tak tengok lagi, bermakna jeni korang tak lengkap. Tapi tak apa, sebab kejap lagi korang boleh tengok. Dan sekarang ni kita telah sampai di Bandar Pokhara. Misi pertama untuk pagi ni adalah mencari hostel. Sebabnya pinggang dan otak macam dah tak berfungsi kan. 25 jam babe dalam bas. Dan untuk menjimatkan kos, kita akan jalan kaki 20 minit je menuju ke pusat Bandar Pokhara. Hostel yang kita akan duduk kebiasaannya berbentuk dom. Ada yang 4 katil, ada yang 8 katil. Dan ini semua adalah disebabkan untuk menjimatkan semaksimum mungkin kos pengembaraan. Harga-harga tempat macam ni untuk semalam kebiasaannya bermula daripada RM15 ke RM45. Dan setelah habis membetulkan pinggang dan otak, petang ni kita akan pusing-pusing Bandar Pokhara. Bandar Pokhara ni terkenal disebabkan oleh kerana tempat ni menjadi tempat tumpuan ataupun tempat berkumpul kaki-kaki hikers daripada seluruh dunia sebelum mereka menjelajah dan memulakan ekspedisi pendakian. Selain daripada tu, Bandar Pokhara ni mempunyai satu tasik yang bernama Fiwa Lake. Dan kalau kita datang pada musim yang betul, tasik ni akan menyajikan pemandangan yang berlatar belakangkan gunung bersalji geng. Tapi disebabkan si datang pada musim monsun, jadi memang tak ada pemandangan tu. Dan disebabkan itu jugalah kita akan cuba pergi dengan lebih dekat supaya kita dapat mengamati dan merasai suasana banjaran Himalaya ni. Cumanya sekarang ada beberapa masalah. Pertamanya sebab permit mendaki. Kedua sebab bajet ataupun kewangan. Ketiga adalah si sorang-sorang geng. Dan yang terakhirnya adalah masa. Sebabnya untuk trekking dekat Nepal ni paling pendek pun masanya 4 hari geng. Lepas tu kita punya jadual penerbangan tinggal seminggu. Permit mendaki ni satu hal juga sebenarnya. Pihak berkuasa sana telah meletakkan satu syarat. Kalau kita nak trekking dekat mana-mana circuit yang ada dekat Nepal ni, kita perlu sewa guide ataupun porter orang tempatan. Dan harga guide dekat sini bermula daripada $28 ke 32 untuk sehari geng. Dan untuk trekking dekat Nepal ni bukan boleh habis sehari. Kurang-kurang korang nak kena ada 4 hari untuk habiskan korang punya trek tu. Jadi korang kira je lah, 4 kali 30 dah $120. $120 kali pula dengan 4 dah pergi RM480 kan. Itu kalau 4 hari. Kena trek tu 10 hari, tak ke berdenyut nak bayar sorang-sorang. Dalam duk mikir kan macam mana nak menyelesaikan masalah ni. Perut pun lapar. Sementara tu jom kita pergi kedai makan. Dan ada satu tip yang saya nak kongsi. Bila dekat luar ni macam mana kita nak cari makanan halal, korang kena cari masjid yang ada dekat tempat tu. Biasanya dekat sekitar masjid tu akan ada kedai makanan halal. Dan sekarang ni kita dah sampai kat kedai makan geng. So far so good. Biryani kambing padu geng. Habis je makan, tapi masalah tak selesai lagi ni. Dan si dalam dilema, nak pergi tidak, nak pergi ke tidak. Dalam masa yang sama, punca kita datang Pokhara ni untuk tengok gunung yang bersalju. 10 tahun tunggu babe, tapi benda tu tak ada disebabkan oleh awan yang tebal. Sementara fikirkan macam mana ni, saya pun jalan-jalan dekat tepi tasik. Sekali saya ternampak ada satu kumpulan budak-budak backpacker dari pelbagai negara yang tengah lepak. Dan kebanyakan diorang baru je balik trekking. Ada yang sampai 60 hari untuk teroka jalan yang ada dekat banjaran Himalaya sana. Dan diorang lah yang menceritakan dekat say macam mana nak buat visa ataupun permit mendaki tanpa perlu menyewa guide. Dan saya takkan ceritakan macam mana. Tapi ada baiknya pihak berkuasa dekat sana buat syarat ni. Sebabnya geng, kalau kita tengok satu portal ni, dekat situ ada list orang hilang dekat trek yang ada dekat Nepal ni. Ada yang tak jumpa-jumpa. Ramai rupanya geng. Sekarang yang tinggal kan, si ni macam mana. Duit guide tadi dah cover duit penginapan dekat sana. Dan si buat keputusan kita akan pergi ke satu kampung yang bernama Gandruk. Kampung Gandruk ni adalah kampung terakhir kita boleh akses dengan bas ataupun kereta. Tapi nak ke kampung ni dekat 4 jam juga. Dan kedudukan kampung Gandruk ni kan terletak paling hampir dengan gunung bersalji. Dan yang lebih penting lagi, tempat ni masih boleh diakses oleh kenderaan. Saya fikir masa ni kalau tak pergi trekking pun tak apalah, dapat lepak kat kampung tu, layan-layan view dan suasana gunung bersalju pun okey dah. Dan sebab lainnya, kelengkapan yang saya ada untuk trekking tak praktikal kan. Kasut yang saya pakai ni pun sebenarnya safety boot, ada besi depan kan. Jadi itulah kisah yang terjadi sepanjang saya dekat Pokhara ni. Sebelum ni kita diduga oleh bab masa, tapi bila kita sampai dekat Pokhara ni, pemandangan dan suasana tak seperti yang kita harapkan. 10 tahun kita tunggu geng momen ni. Dan pada pendapat peribadi saya kan, perasaan mengharap ataupun harapan ada kala sangat bahaya geng. Sebab jiwa boleh remuk weh. Lepas ni kita akan naik sama-sama bas ke syurga. Je gila. Gila aja. Gila geng. Gila geng.
Kita akan berjumpa lagi di video seterusnya. Selamat menjalani ibadah puasa. Supporter semua, segera lu Papa Roger.